Assalamualaikum dan selamat petang. So guys, hari Rabu 15 hari bulan Julai 2026. Ini hari yang ketiga aku duduk dengan Daddy Atuf and aku belajar banyak benda dengan dia. First day, dia tak bagi langsung trade langsung. Dia suruh aku borak dengan dia je. Which is time tu tangan aku dah cukup gatal lah sebab tak dapat trade kan. Second day, siang dia tak bagi aku trade langsung, dia ragging aku. And Alhamdulillah, waktu news CPI malam semalam, aku berjaya growkan account aku daripada aku deposit 1k and Alhamdulillah grow sampai 4,250. So kalau 4,250 ni USD 4250 kali dengan 4.3 sebab Emirates dia 4.3 So aku dapat lebih kurang dalam 18,275. 4, 3, 2, 1. Okay, balik. Close. Hang. Kejap. Tak apa. Kejap. Close. Account kau. Student 121 close. Student 4K bro. Alhamdulillah. Syukur. Aduh. Tak sia-sia aku live trade dengan korang. Nampak? Okay guys, dia dah masuk zone aku tu. Okay, standby. Bagi dia reject dulu. Okey, bagi dia reject. Okey. Siapa nak follow next setup? 50k tap dulu cepat. 50k tap dulu. Tunjuk result kau. Tunjuk result kau. Tunjuk result kau. Tunjuk result. 1k guys. Tunjuk result kau. Baru depo. Baru masuk guys. Nampak? Wih. Profit. Tak nampak tak aku cakap. Sebab tu aku nak kau disiplin, mindset kau kena padu. Malam kau entry satu je, betul tak? Betul. Dah grow berapa persen? Aku rasa 3,000% ni. Bukan. 300% lah. 300%. Senang ke tak senang? Senang lah. Yes, sebab tu aku cakap. Sehari satu entry sahaja. Faham? Satu setup sahaja. Nampak? Okay guys, siapa yang nak next setup bagi 50k tap. Weh, 700. 1k dia depo tadi dah profit 4k, tapi aku malam ni aku profit 8k. Malam ni aku profit 8k profit malam ni. Alhamdulillah syukur. 1.3k. Siapa yang nak join live trade aku, siapa yang nak ambil ibu percuma keliling kat Bayu. Okey, semua dah profit tak? Weh, jap aku pergi. Jap aku tunjuk. Gap, you profit tak Gap? Profit lah, Mana? Tim DSA semua padu-padu. Semua kau. Macam mana? Weh, profit dah. Depo 1k, flip 13k. Wow. Hey. Mantap, tim DSA. Darren. Macam mana Darren? Bapa Asyal bro. Darren kecundang. Darren seorang kecundang. Saya dah close. Alhamdulillah bana dia. Kita dapat rezeki, kita bersyukur guys. Siapa yang nak claim e-book percuma guys, korang pergi keliling kat Bayu. Korang boleh PM aku untuk ambil e-book percuma. Aku akan invite korang. Dalam masa satu hari, satu setup je. Benda yang paling aku tak expect sewaktu aku datang sini, benda pertama sekali adalah aku tak sangka yang apa yang aku buat ni, apa yang dia ajar ni, aku mula skeptikal juga sebenarnya. Aku awal-awal masa aku first day datang tu, waktu dia ajak aku live
and dia tak bagi aku entry langsung. Aku fikir macam, betul ke Mamat ni? Faham tak? Kan? Kau dah lah pumpang-pumpang dalam dalam social media, lepas tu dengan benda-benda negatif yang orang bagi, orang cakap kan dekat dia dalam IG, dalam TikTok, dalam Facebook, dalam threads. Orang kata memang sangat-sangat skeptikal lah. Kan? Kau datang ni dengan niat kau nak belajar trade, tapi first day dia tak bagi kau belajar trade. Kau bayangkan perasaan tu, rasa pelik gila lah. Sumpah. Tapi tak apa, aku percaya je apa yang dia buat, kan. Aku ikut je. Lepas tu hari kedua dia ajak aku pergi main gym. Dia kata untuk ubah aku punya mindset, ubah aku punya rutin. Okay, tak apa, aku layan je. And turning point bila waktu aku rasa macam benda yang real bila malam waktu CPI semalam tu, wallahi aku cakap dengan kau, aku nak sell. Sebab price dah dekat atas. Itu adalah mentality orang yang normal jadi seorang trader ni. Bila price dah sampai atas, kau sibuk nak sell. Bila price dah dekat bawah, kau sibuk nak buy. Kan? Padahal price tu dekat atas tu. Dia tu cakap, buy. Aku cakap, sumpah kan. Lepas tu aku pun macam, okey lah. Aku pun tekan buy. Tekan buy tu, pom! Pacak 1k pergi ke 4.2k, 4k. Dan tu 4k. Aku punya level of orang kata seronok tu, kau bayangkan kau dah 2 hari tak trade ni. Kau tak sebelum ni, kau setiap minit kau nak trade. Kau faham tak? And aku ni jenis nak buy, nak sell, nak buy, nak sell, nak buy, nak sell. Sebab aku ni orang kata mindset tu dah di brainwash ataupun dah diletakkan yang sehari kita kena trade 20-30 kali baru kita boleh profitable. Tapi sebenarnya end up aku barai gak, aku jahanam gak account aku. Even 1k sebelum ni pun aku MC juga. Tapi aku tahan nafsu aku untuk tak trade selama 2 hari. Bukan 2 hari lah, sehari setengah. And the same night yang waktu aku nak trade tu, and dia Atuf bagi signal, and dia ajar aku macam mana nak control emotion aku, macam mana aku nak faham market. And hari yang sama aku dapat grow account aku lebih daripada sebelum ni aku buat. Aku pernah je, aku memang pernah buat trade depo 1k, withdraw 4k, 5k, tu normal. Cuma aku tak pernah buat dalam masa 1 hari 1 setup. Faham tak? Aku tak tahu lah, mungkin korang tak sama dengan aku ataupun korang memang sama macam aku, tapi tak possible bro. Sebelum ni aku fikir satu setup boleh betul-betul profit banyak macam ni sampai 300%, 400%, which is benda yang baru untuk aku lah. Sejujurnya apa yang selama 3 hari aku ada kat sini, apa yang aku belajar bukannya pasal trading semata-mata. Kau faham tak? Nombor satu, DSA ataupun Daddy Atuf dia ajar aku tentang macam mana nak kawal emosi aku, macam mana nak tahan aku daripada tak selalu tengok chart, and macam mana aku nak ubah rutin aku menjadi satu rutin yang lebih baik. Which is benda tu orang kata dia dunia yang lain tau. Sebab kita datang kita nak belajar trade. Kau faham tak? Keinginan nak menekan tu lagi tinggi daripada sebelum ni. Sebab sebelum ni aku tengok dia dalam live, aku tengok sifu-sifu lain dalam live, memang kerja aku nak cari setup je. Kerja nak menekan je. Tapi bila aku datang sini, aku duduk dengan dia, aku makan dengan dia, aku gym dengan dia, tadi dengan semalam. Walaupun baru 3 hari, tapi ada satu experience yang sangat bermakna bagi aku selama 3 hari ni. Kau faham tak? Aku rasa 3 hari ni adalah 3 hari yang orang kata full of experience and lessons yang aku dapat belajar. Walaupun baru 3 hari, baru 1 kali trade, aku dapat cover losses aku untuk bulan ni. Aku rasa DSA ni dia macam orang yang biasa-biasa je. Dia seorang yang orang kata cakap lebih lah kan. Orang kata muka tak ada aura lah. Macam-macam orang cakap. And aku pun terikut sekali apa yang kata-kata orang tu kan.
Tapi bila aku dah duduk dengan dia, aku dah dapat rasa aura dia very different bro. So betul lah pepatah kata don't judge the book by its cover. Kalau korang tengok muka dia, muka tak handsome lah, korang cakap dia ada parut lah, muka tak ada aura orang kaya lah, you are wrong bro. Sebab apa? Kau tak pernah duduk sebelah dia, kau tak pernah tahu cara dia bercakap dengan kau. Senang cerita, he's totally different bro. Kau tengok dia dekat dalam social media, yang korang sibuk duk kecam-kecam, yang kau sibuk cakap dia macam-macam tu, kalau kau jumpa dia real life, he's totally different bro. Dia tak sama macam apa yang kau nampak kat social media. Mungkin korang tak dapat rasakan apa yang aku rasa, tapi kalau ada experience untuk korang dapat duduk sama-sama dengan dia and dapat lalui apa yang aku rasa sekarang ni, korang akan ubah perspektif ataupun pandangan korang terhadap DSA ni. Serius aku cakap kat korang. And aku tak nak cakap pasal teknik, sebab teknik ni dia benda yang orang kata kalau kau faham sesuatu benda, kau tak payah belajar dengan cikgu pun kau dah boleh pandai. Tapi kau kena faham satu cara penyampaian and cara dia develop seseorang tu is totally different. Sebab apa? Buku teks and semua murid akan dapat buku teks. Kau boleh belajar technical, kau boleh faham apa yang ada dalam buku. Tapi untuk seorang cikgu tu, dia mengubah kau. Sebelum kau baca buku ni, engkau kena ubah diri kau dulu. Itu sangat-sangat rare lah orang kata. Benda tu yang sangat mahal, sebab experience yang aku dapat ni berbanding dengan aku ada ilmu sebelum-sebelum ni, merubah perspektif aku dalam bidang trading ni 180 darjah. So aku tak boleh cakap 360 darjah, sebab 360 darjah aku akan pusing balik macam tu. Ni 180 darjah maksudnya aku pusing half. Maksudnya dia dah ubah perspektif aku and aku nampak benda ni satu benda yang sangat jauh. Aku boleh buat benda lain. Aku boleh pergi gym, aku boleh pergi makan tengah hari, aku boleh buat benda lain selain daripada tengok chart, menghadap chart hari-hari untuk aku entry. Faham tak? And tak pelik bila ramai student-student DSA dia cakap yang bila dah jumpa DSA, bila dah trade depan-depan dengan DSA, aura vibe dia lain. And yes, aku sendiri mengaku benda tu betul. So kalau korang ada peluang untuk jadi macam aku, korang grab. Benda yang paling aku terkesan selama 3 hari aku kat sini, benda yang paling terkesan sekali adalah cara aku pandang chat. Cara aku tengok chat tu. Aku tak cakap yang sebelum ni aku tak pandai tengok chat, tidak. Tapi sebelum ni, orang kata setiap kali price masuk zone, aku nampak peluang. Setiap kali price pacak, aku nampak peluang. Setiap kali price turun, aku nampak peluang. Kau faham tak? So, orang kata setiap candle tu adalah duit. Tapi bila aku duduk dengan Daddy Atuf, aku rasa benda tu boleh dikatakan dah tak betul lah. Yes, betul. Memang ada price naik and price turun, pacak, junam, lepas tu breakout apa semua. Cumanya kau kena faham satu benda. Macam mana Daddy Atuf dia boleh dapat satu setup, boleh pergi 500 pip, boleh pergi 800 pip. Semalam lepas pada news, dia bagi tahu kat aku, kau sell dekat sini. Lepas tu kau hold je sampai bawah. Aku cakap, wish, takkan dia tak patah balik kan? Sebelum ni aku trade, baru pacak sikit dah patah balik, baru junam sikit dah pacak balik. And pagi tadi aku bangun, betul bro, junam balik 800 pip. Aku speechless lah. Aku cakap kat dia, kenapa aku tak entry semalam? Lepas tu dia bagi tahu kat aku, kau kena sabar. Ini adalah benda yang kau kena lalui bila kau belajar dengan aku. Tak semua pergerakan candle adalah peluang ataupun rezeki kau. And benda itulah yang mengajar aku erti sabar. Maksudnya apa yang kau nak tak semestinya kau dapat. And apa yang kau nampak tak semestinya kau punya. Faham tak? Dia ibarat orang kata rezeki tu dah masuk mulut, boleh keluar balik. Hanya disebabkan kau tak sabar and kau tak faham konsep. And Alhamdulillah dia ajar aku tentang benda tu and aku nampak bidang trading ni is a totally different perspective. Bagi aku, perubahan yang
paling besar aku nampak bukannya yang aku boleh buat 1K pergi ke 4K dalam satu setup tu. Tapi sebenarnya bila dia ajar aku tentang trading and benda tu boleh relate dengan kehidupan. Benda tu sangat-sangat mahal sebab bagi setengah orang, even aku sebelum ni pun, apa yang aku nampak dekat dalam trading ni adalah bukan pengalaman, adalah tempat lubuk buat duit. Tapi sebenarnya trading ni dia bukan sahaja lubuk tempat duit. Dia ajar kau pasal sabar, dia ajar kau pasal rezeki tu belum, kalau kau nampak benda tu dah dekat situ belum tentu kau punya. Kau boleh terlepas trade kau, and macam mana kau nak kawal kalau benda tu terlepas, kau nak kawal emosi kau. Banyak benda yang aku belajar selama aku 3 hari dengan dia ni. And aku nak ucap terima kasih banyak-banyak dekat DSA sebab dia dah ajar aku tentang kehidupan especially dia bukan ajar pasal trading dia ajar aku pasal kehidupan. Dia ajar aku macam mana nak kawal emosi, dia tahan aku macam mana daripada aku entry, and dia kata kat aku sabar, kau relax, dia marah aku. Tapi benda yang aku nak bagi tahu kat korang yang first thing, ada satu impact yang sangat besar lah untuk aku. Emosi pula guys. Aku nak bagi tahu dekat DSA yang terima kasih atas 3 hari yang sangat bermakna buat aku lah. As a trader, yang dia ajar aku semua benda. Tak tahu lah kan nak cakap apa. Aku tak tahu kenapa aku emosi. Mungkin sebab aku rasa macam benda ni benda yang satu perubahan yang sangat drastik yang aku nampak selama 3 hari aku dengan dia. Boleh dikatakan seumur hidup aku lah. Aku rasa benda ni adalah benda yang merubah hidup aku 180 darjah. Dia bukan 360 darjah. Kalau 360 darjah dia pusing balik. So daripada sini aku berubah 180 darjah menjadi orang lain, orang yang nampak, orang kata see things differently. So aku nak ucap terima kasih banyak-banyak dekat DSA sebab bagi aku peluang ni. And kalau korang ada peluang untuk join ataupun untuk jadi macam aku, ada peluang untuk korang dapat sama-sama trade sebelah-sebelah dengan dia, please lah guys, korang join, serius. Sebab experience dia adalah benda yang lain guys, benda yang lain. Tak sama macam mana korang tengok dia dekat dalam TikTok, korang tak sama macam mana korang tengok dia dekat dalam IG, tak sama macam mana korang nampak orang lain dekat dalam screen, faham tak? Dia vibe is very different, aura is very different, cara kau nampak sesuatu benda, cara kau confident yang benda tu betul boleh pergi, totally different experience lah guys. Okay, aku nak tengok jauh mana Daddy Atuf boleh bantu aku untuk grow account ni. Okay guys, Assalamualaikum.